ente. Okey bang. Tak, kalau nak one more, okey. Tak payah one more. Abang Makri kot, tak payah one more. Sekarang abang rest je. Okey, kita nak reverse je. Yusof. Tadi kita dah dapat. Kau duduk je lah, tak payah nak cue dia. Kau tunggulah. Bila shoot kau nanti mana dia nak cue. Duk sibuk main phone. Kau ni pun biarlah budak-budak itu. Artis baru macam tu lah. Nak glamour. Ya, kali ni kita gabung lah. Belum lagi. Kita gabung Singapura. To all my 4 million followers, thank you so much guys. Korang memang sangat-sangat best. Thank you support Daniel, drama Daniel, film Daniel. Film Daniel selama ni, thank you so much. And you guess what? Daniel plan macam nak buat meet and greet lah. Kita gabung Singapura, Indonesia, belum lagi. Tukar baju lagi. Yes, macam tu. Duk mampu ni, banyak feel lagi lah. Tukar cepat. Boleh. Action. Cut. Cantik bang, movement terbaik. Memang saya suka. Abang punya reaction dengan abang punya movement tadi memang lawa bang. Tak, kalau tak puas hati kita boleh ambil lagi sekali. Tak payah bang, tak payah. Abangnya dah support dah. Dah cantik sangat. Untuk endingnya scene, abang all out. Okey. Okey bang? Okey. So tadi dah okey dah, cantik dah. Abang boleh rest. Okey. Okey, next scene. As-salatu khairun minan. Ibu, Abah, dah masuk azan subuh ni. Sayang. Bangun solat. Sayang. Ibu. Abah, jomlah kita solat Jumaat sama-sama. Kakak kejut adik-adik Nanti suruh Adam jadi imam. Abah semayang kat bilik je ni. Okey. Daniel. Hey, Daniel. Weh. Bro, bangun lah. Weh. Bangun. Rahman tu dah melampau, kau tahu tak? Kontrak yang kau sign tu, dia nak tarik balik, kau tahu? Apa dia? Karakter yang kau suka gila tu, dia nak bagi orang lain. Kau dia bagi supporting role je, kau tahu? Kau apa ni? Dia nak tukar kontrak kau. I tahu you boleh buat. Kacang je bro karakter ni. Tak sia-sia lah you dah 4 tahun berturut-turut dapat best actor. Ini award winning karakter bro. Cik Daniel, sorry. Cik Rahman tengah ada meeting. Jangan halang saya. Cik Rahman, apa cik? Kalau benda kecil macam ni bukan tak nak settle, baik aku tanya ada manager. Aku dah call press tahu tak? Bagi tahu dia orang aku buat filem ni. Kalau dia orang tahu aku tak buat. Ni muka nak letak kat mana? Dekat sini satu hal, kat sana pun satu hal. Ingat aku ni apa? Suka-suka hati dia orang nak panggil, suka-suka hati dia orang nak tolak, suka-suka hati dia orang nak tukar. Hei. Ya tu. Patut dia orang bincanglah dulu dengan aku kan. Kau sendiri dengar kan apa alasan dia orang tadi kan? Aku dengar, masalah tak logik. Aku ni boleh tau. Kalau aku cakap kat dia orang, aku tak nak tukar kontrak tu. Aku malas nak cari gaduh je. Tukar-tukar je lah. Aku tak kisah pun sebenarnya. Tapi tak payahlah tukar dengan pelakon tua. Orang lain tak boleh ke?
Ha? Tak ada pelakon lain? Kan? Apa ambil pelakon tua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abang. Happy birthday to you. Okey. Abah nak doakan anak-anak Abah semua jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan isteri Abah kekal sayang ke Abah sampai jannah. Amin. Amin. Wait, you. Boleh. Yeah. Okay, now it's my turn. Come here. Apa lagi? Adam kat dapur dah. Okey. Abah duduk sini. Now, you listen to me. Okay? Okay, so Abah tahu kan kakak tak ada duit. Kakak tak boleh nak belikan hadiah untuk Abah. Tapi kakak ada hadiah lain untuk Abah. Ish, adik ni. Mencelah aje. Biarlah kakak cakap dulu. Ish. Adik, apa lagi? Tutuplah mata abang. Yes. Dah tutup mata lagi? Ya. Kena seksa lah. Satu, dua, tiga. Tak nampak apa pun. Tak nampak pun. Oh, kena buka mata. Oh. Wah. Johan Karaoke. Abah betul-betul tilawah Al-Quran tu. Ya, Abang main-main je. Kan, Johan tilawah Al-Quran. Bangga, Abang. Bangga. Hebat tu. Hebat. Siapa suka datang? Sebenarnya bukannya Abah tak nak datang. Masa tu yang Abah ada syuting. Syuting tu scene tu susah sangat. So dia orang minta Abah adjust sikit lah. Ya, Abah busy. Okay, tak apa, kakak maafkan. Tetapi Sana. Tetapi Abah kena janji dengan kakak. Boleh? Okey. Untuk pertandingan antara universiti wajib datang, okey? Okey, yang tu Abah janji Abah datang. Abang janji nanti dituntut macam mana? Bagi tahu bila. No, block the date. I datang. Serius? Yes. Kena janji dulu. Tak percaya? Okey, I janji, okey? I janji I will come. Okey? Abah sumpah. Abah datang. Apa pun Abah bangga ada seorang anak Abah yang hafizah dan Johan tilawah Al-Quran. Nak harapkan Abah dengan Ibu kedua ke lautan. Tak adalah. Nah, okey. Nanti boleh doakan Abah masa tu. Boleh, betul tak boleh. Jom mana lagi pula ni? Terima kasih. Alamak, dah tua-tua macam ni pun kau nak celebrate birthday aku. Terima kasih. Kita berisi, okey? Okey. Dah. Jom cepat kita potong kek ni. Lepas kita makan kek ni, kita syuting. Hari ni ada 18 scene, okey? Okey. Jangan nak yes sangat. Tolong potongkan. Okey. Okey. Jam. Daniel, pasal semalam tu, jangan salah sangka dengan abang Sebenarnya Encik Rahman panggil abang pergi office. Abang pun tak tahu pasal apa-apa pasal filem tu. Tiba-tiba... Kecoh-kecoh apa? Rezeki tu ambil je lah. Artis baru kena mengalah dengan artis veteran macam kau. Enjoy je lah. Air mata. Action. Kak. Daniel. Macam mana terlepas? Lepas apa? Kena kot. Kena ke?
Sikit. Okey bang? Okey. Sorry aku. Tadi aku metek sangat, aku tak perasan pun kena. Sorry. Metek pun agak-agak nama pun berlakon. Bang okey bang? Okey. Tak apa. Guys, kita take 5. Bang, boys. Boys. Okay bang. Sorry kita orang terpaksa cari abang sampai kat set. Bukan apa bang, sebab bos kita orang minta kita orang cover pasal filem baru abang. Orang ni cakap betul Tunggu PC lah, nanti saya bagi tahu nanti. Alah sikit je bang. Ini film dah macam tadi sikit je. Bukan sebab tak apa. Okey. Borak saya. Abang, abang tak payahlah habiskan semua tu tadi banyak tu. Nanti Kang darah tinggi naik pula. Alah ibu, bagilah abang makan. Sikit je tu. Sikit. Kalau ada depan mata abah tu, boleh jadi habis tu. Abang, lepas ni jangan lupa makan ubat darah tinggi ya. Oh, macam-macam lah ibu ni. Nak makan itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Macam doktor lah. Malam ni kakak backup abah. Jangan risau. Muak. Yelah, kalau ikut sunnah Rasulullah, dia kata kita kena berhenti kita kena berhenti makan sebelumnya. Forum agama. Forum agama take 2. Adik ni kalau ada telefon dalam tangan, habislah semua pesan ibu dia lupa. Daripada tadi duk tengok handphone. Alah, kejap je bu. Dah letak handphone tu. Alah, Haji bukan game nak main. Tu tolak gambar je. Ibu tak tahu apa-apa. Ibu tak ada IG. Tak kisahlah, ibu memang tak suka IG, Facebook, semua tu merepek je. Ya, sebenarnya ibu ni ketinggalan zaman. Tengok, zaman sekarang 4.0 orang kena ada Facebook, kena ada IG. Ya. Hai. Kita ada gambar. Boleh. Hai. Sebenarnya Family saya. Hai. Jadi saya dah nampak abang dah. Macam tak cari gambar basic minat lagu. Okey. Thank you. Okey. Nanti jangan lupa tengok filem saya yang baru akan keluar ya. Bye. Bye. Abang, peminat abang ni tak boleh ke nak tunggu abang habis makan dulu baru minta bergambar? Sayang, apa salahnya? Dia orang peminat. Siapa abang tanpa peminat? Abang kan popular, ibu. Okey, listen macam ni. Okey, dalam berjuta-juta rakyat Malaysia ni, Allah pilih abang untuk jadi Bakrizin. Ramai orang nak jadi macam abang tau, tapi tak dapat. Okey, cuba bayangkan satu hari nanti, kita keluar, tak ada orang nak ambil gambar dengan abah. Cuba bayangkan apa perasaan abah. Bukan abah seorang saja, korang semua. So, I need fans. Kalau tak ada peminat, siapa Bakrizin? Okey. Since abah pun boleh terima keadaan tu semua, orang kacau dia makan semua tu, jadi kita pun kenalah terima juga keadaan macam ni, ya? Yelah, abah kita kan orang popular, artis terkenal. No, you're wrong. Paling popular, okey? Okey. Abang yang terbaik. Ya. Karya filem ni saya dah simpan hampir 4 tahun untuk difilmkan. Kerana saya belum lagi mendapat pelakon-pelakon yang betul-betul boleh membawa watak. Tapi alhamdulillah akhirnya saya mendapat Bakri untuk membawa watak ni dan dia adalah pilihan terbaik. Dan saya percaya dia boleh membawa watak Jurat dengan baik sekali. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan wartawan. Terima kasih. Lebih dahulu saya ucapkan kepada Encik Rahman kerana memilih saya untuk filem ini dan juga kepada pengarah saya, Saudara Feroz Kadir, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Perasaan saya of course teruja. Dalam usia yang macam ini, saya masih lagi diberi peluang untuk bawa watak utama dan saya rasa ini hadiah buat peminat-peminat saya. Okey Bakri, dengan umur yang sebegini, you rasa you masih mampu ke jadi hero? Bagi saya umur tu tidak menjadi masalah kalau kita dapat mengekalkan kita punya fizikal dan juga stamina, dan itu mungkin di antara satu sebab kenapa saya dipilih untuk filem ini. Bakri, you tak rasa ke apa yang berlaku sekarang ini bakal menjadi tamparan yang hebat buat artis baru? Yalah, kerana kebanyakan daripada mereka
masuk just nak glamour. Saya tengok tak ramai pun yang mati talented. Okay, saya rasa semua artis bermula macam tu. Saya juga pada masa awal-awal tu pun bermula macam tu juga. Dan saya berharap dengan pemilihan saya dalam usia yang macam ini untuk membawa watak utama dalam filem Sedekat ini, saya akan menjadi inspirasi untuk pelakon-pelakon yang baru. Itu yang lebih penting. Bakri, apa janji you pada peminat-peminat you untuk filem ini? Seperti yang semua orang tahu, setiap filem yang saya lakonkan, saya akan tampilkan watak-watak yang berbeza. Dan untuk filem ini juga, saya menjanjikan satu penampilan yang hebat dengan karakter yang berlainan untuk mereka rasa puas apabila mereka datang ke Pawagam untuk menonton filem ini. Bakri, saya minta maaf. Boleh tak awak komen sikit tentang gosip yang berlaku sekarang ni? Gosip tentang saya? Gosip awak, Cik Bakri. Kalau boleh awak komen sikit. Jom. Jom. Bapak kau cool, bro. Makin tua, makin win, weh. Benda kau cakap ni? Kau pun nak berlakon buat tak tahu? Ha? Nah, tengok. Cun pula tu. Inilah tanda-tanda dunia nak kiamat. Yang ni lagi clear. Tak nak tengok. Tak sanggup lah. Tapi memang kalau bab-bab maksiat ni memang cepat viral ni. Betul lah. Korang dengar ni jap. Skandal Bakri Zain yang menjijikkan mengepar industri. Korang baca tengok ni. Tengok ni. Esok confirm satu Malaysia kecoh betul tak? Aku baru je launching filem ni. Masalahnya aku tak buat, Rahman. Aku tak buat. Apa yang kau tak buat? Tu gambar siapa? Mana aku tahu? Mana aku tahu? Senang kau cakap orang kat luar tengok gambar tu real tahu tak? Kalau dengan aku mungkin lah aku boleh faham yang kau tak buat. Aku tak peduli pasal orang luar lah. Yang aku pening sekarang orang rumah aku, Rahman. Anak-anak aku. Macam mana hidup aku ni? Ibu? Abah ada cakap tak ada balik makan malam dengan kita? Mestilah. Tadi Abah baru call, dia cakap dia on the way nak balik dah. Abah balik je kita makan sama Panggil adik tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Abang dah balik tu. Tu cakap apa lagi? Skandal Bakri Zain yang menjijikkan mengepar industri. Korang baca artikel ni, tengok ni. Pergi panggil adik, kakak. Syifa, Adam, makan meh. Jom. Hari ni saya masak lauk special abang. Kita ada asam pedas ikan terubuk. Lepas tu kita ada ikan bakar. Yang kat sana tu macam biasalah lauk budak-budak ni. Adam, Mela makan sekali. Tak apalah, Bu. Adam tak lapar. Budak ni tadi dia yang suruh kita goreng ayam lah, buat sambal ikan bilis lah. Abang? No. Malam ni adik yang ada selabah. Abang, ubat abang ada? Ada. Abu? Ya. Tadi, adik kat sekolah, cikgu puji adik. Ya ke? Sebab Kau tahu tak kau dapat balik watak dalam filem Sedekat tu? Kau betul-betul lah jangan main-main. Ya, Rahman baru lepas sekolah aku. Sekarang ni kau siap-siap, aku datang ambil kau, kita pergi sign kontrak. Okey. Sekarang. Aku tak boleh
terpaksa. Kau pun tahu modal filem ni besar. Aku tak nak ambil risiko. Ya, okey Rahman. Aku faham. Mungkin tak ada rezeki aku kali ni kan. Sorry bro. Okay, no problem. Abah. Kakak pergi dulu. Kakak. Abang, abang jangan lupa tau 24 hari bulan ni. Masuk dalam diary tu, si Malik banyak kali tanya saya. Dia nak juga abang datang. Sebab dia orang nak suruh abang jadi MC. Ibu, kakak pergi dulu. Elok-elok Ku pejamkan mata, biarkan semua berlalu. Air mata. Okey Dan. Alhamdulillah. Harap-harap lepas ni tak ada apa-apa masalah lah. Banyak sangat dugaan nak buat filem ni. Ini belum start syuting lagi. Tak apa. Orang cakap lagi besar dugaan, lagi besar pulangan dia. Betul? Sorry lah bro. Hari tu saya terpaksa tukar watak tu pada Bakri. Tahu lah kan, filem ni filem action. Dan Bakri pula ada martial art. Dia boleh fighting apa semua. Bukan nak kata you tak bagus. Kalau nak ikutnya, you lebih layak. Itulah dia tu. Tapi tak apa, saya percaya pada rezeki. Tuhan tu maha kaya. Kalau dah tertulis, filem ni memang rezeki saya. Pusing macam mana sekalipun tak akan pulang pada yang berhak. Betul. Saya cuma mampu bersyukur je. Pergi dulu, Bu. Siapa yang ajar ni, Adam? Ha? Tak salam ibu, tak salam abah. Anak bertuah ni. Abang, tak apalah. Saya pergi dulu. Dah lambat dah. Sayang. Mesti dia orang yang telefon ni. Hello? Ya. Saya nak sampai dah. Ya. Waalaikumsalam. Andai saja ini tak terjadi, mungkin aku masih bersamamu. Jalani hari akan bahagia, mungkin untuk depan je nampak baik. Didik anak, hantar tahfiz sebagai, tapi perangai macam syaitan. Masya Allah. Biar saya tengok dululah. Kita ni kat dalam masjid, tempat ibadat, bukan tempat membawang. Itulah Cik Amit. Kita suruh tengok, tak nak tengok. Lepas tu tuduh-tuduh kita membawang. Kita ni bincang. So, nak ambil iktibar atas apa yang dah berlaku. Nauzubillah zalik. Tak naklah apa-apa jadi kat kita nanti. Dah tadi saya dengar dia cakap dah perangai macam apa syaitan. Itu dah tuduh tu. Dosa nanti. Menanggunglah. Jangan-jangan gambar tu dah diedit. Rupa pun dah berubah. Assalamualaikum. Minta maaflah lambat sikit. Waalaikumsalam. Subhanallah. Nazira, saya harap you kuat hadapi dugaan ni. Allah sayangkan you.
Sebab tu Allah duga you macam ni. I tak faham. You cakap apa ni? You tak tahu pasal gosip husband you? Gosip apa? Mana maruah abang? Abang tak malu ke dekat anak-anak abang buat semua ni? Selama ni abang tipu kita orang. Depan abang lain, kat belakang abang munafik. Penipu. Sejijik dengan abang. Cukuplah 22 tahun abang tipu saya. Kenapa abang diam? Kenapa abang diam? Sebab memang betul abang buat kan? Memang betul itu gambar kau kan? Bapak itu bukan je pelakon terbaik tau. Pelakon betul-betul terbaik. Dunia nak kiamat dah. Anak belajar agama, bapak main agama. Nasiblah bukan bapak aku. Kalau bapak aku dah patahkan kaki dia, aku hantar dia di rumah tu. Padan aku. Kalau aku jadi dia, aku tak tahu macam mana nak keluar rumah. Saya silap pakai plastik bag untuk muka ni. Kalau tak gambar siapa? Gambar hantu! Gambar setan! Bertopikan Bakri Zain! Cukuplah! Cukuplah! Mau bodoh-bodohkan saya! Cukup awak jadi pelakon kat luar. Kat dalam rumah ni tak payah berlakon. Sebut nama bapak aku ni sekali, mati kau! Memang betul panggil bapak kau macam iblis. Kalau tak, takkan dia dengan dua orang perempuan. Tak! Tukar bapak aku lah! Habis tu bapak apa? Kau mengaku juga tau. Kau ingat kita orang tak kenal bapak kau? Gambar siapa tu tau? Tu gambar bapak kau kan? Aku dah cakap, kau yang sebut nama bapak aku! Lepas jam! Lepas! Mati kau! Mati kau! Lepas jam! Mati! Saya cakap betul! Itu bukan gambar bapak saya, cikgu! Bukan gambar bapak saya! Bukan! Saya percaya abang. Sepenuh hati saya. Abanglah suami yang terbaik untuk saya. Abanglah ayah yang terhebat untuk anak-anak kita. Saya sanjung sangat ke abang. Saya hormat sangat ke abang. Saya agungkan abang dalam dunia saya. Abang tipu saya. Saya jijik dengan abang. Abang penipu. Bantian, Raja Puteri Najwa binti Bakri diminta ke bilik dekan dengan segera. Kolej Tahfiz Al-Taufik merupakan kolej tahfiz di antara yang terbaik di Malaysia ni, Puteri.
baik dari segi image, pelajarnya cukup terpelihara. Bukan sahaja pelajaran, akhlak mereka cukup terpelihara. Saya tak mampu untuk menutup aib-aib awak. Berdosa saya kalau saya menghukum perbuatan ayah awak. Perbuatannya sikit sebanyak menjatuhkan imej awak, Puteri. Dan awak merupakan pelajar di tahfiz ini. Saya tak tahu nak buat macam mana lagi. Halai awak ni dah jadi kecoh satu Malaysia. Semua orang dah tahu. Kalau ramai yang tak tahu, kita boleh buat sesuatu. Tapi sekarang dah jadi viral. Saya minta maaf. Saya terpaksa buat keputusan. Bagi tidak mengeruhkan lagi keadaan, saya terpaksa keluarkan nama awak daripada peserta tilawah Al-Quran peringkat universiti kali ini. Maafkan saya, Puteri. Dia macam superimpose bunyi tai. Tapi aku tengok betul-betul macam ya pun dia. Salah. Tapi aku tak percayalah. Ni bukan Bakri ni, bukan. Percaya. Aku tak percaya ni Bakri. Aku dah shoot dengan dia banyak kali dah. Aku tak pernah nampak lah dia shoot tu menggatal dengan mana heroin ke, talent ke. Tak pernah nampak. Betul? Itu aku setuju. Sekejap, tapi logiknya pula. Kalau dia nak buat benda jahat, takkan dia nak buat depan kita. Mana tahu orang nak perangkap dia ke. Contohnya, macam perempuan tu. Bukan dia tu. Di zaman 5G lah, weh. Kan? Itulah, aku pun tak percaya. Ni bukan Bakri. Wait, jap. Korang tengok ni, Apa lagi? Nampak macam dia. Tak kantong langsung. Tengok. Lain macam juga test dia kan? Hoi. Tak. Aku rasa ni orang nak kenakan dia je ni. Orang nak kenakan dia ni. Mana dia buat kerja macam tu? Ni tak percaya orang nak kenakan dia. Sekejap. Sekarang ni betul dia ke ataupun bukan dia ke? Itu bukan hal kita pun. Kan kalau betul bukan dia, dia sepatutnya kena pergi buat report. Kan buat PC tergempar ke bagi tahu satu Malaysia ni yang tu bukan dia. Dia claim ke betul. Tiba-tiba senyap. Kalau senyap tu maknanya apa? Berani kena betul kan? Kalau takut, kenapa? Salah lah. Orang dah tak guna dah peribahasa tu. Diam dia tak berarti kalah, bro. Diam dia yang berisi tau. Okey? Kita tunggu je lah tindakan susulan dia. Dia tak bodoh, okey? Tak. Bukan aja dulu kita syuting. Dah pukul berapa ni? Dah lupa pasal orang nak cerita pasal orang tak habis-habis. Dah, jom. Ni, nak di syuting apa? Okeylah. Tajak sendiri, Air mata. Encik Bakri. Saya minta Encik Bakri komen sedikit pun tak apa Encik Bakri. Sekarang ni Encik Bakri, semua peminat nak tahu sendiri apa yang dah berlaku sekarang Encik Bakri. Encik Bakri, okey. Sekarang ni peminat nak dengar sendiri daripada mulut Encik Bakri apa komen Encik Bakri. Encik Bakri, tolonglah Encik Bakri jawab. Bagilah sedikit komen Encik Bakri. Encik Bakri, tolonglah Encik Bakri cakap sikit pun tak apa Encik Bakri. Encik Bakri. Tolong Encik Bakri. Encik Bakri, kalau Encik Bakri di tempat yang betul Encik Bakri. Jadi kami nak keluarkan statement apa ni? Ku pejamkan mata dan ku biarkan semua berlalu. Langkah kaki berpijak di bumi nyata sendiri. Dah tua-tua baru nak buat maksiat, bukan beribadat. Selama ni abang tipu kita orang.
Depan abang lain, kat belakang abang munafik, penipu. Si jijik lah abang. Oi Bakri, ngaku je lah. Cukuplah kau berlindung di balik muka kau yang baik sangat tu. Satu Malaysia lah dah tahu siapa kau sebenarnya. Dan masih tetap di sini. Buanglah semua rasa keresahan dalam diri, terbang tinggi air mata. Di sini rasa kecewa menghentikan pikiranku. Abah tahu korang semua tak percaya dengan Abah, kan? Awak tak payah nak bela diri awak lagi. Saya dengan anak-anak dah tak kuasa nak dengar, dah tak percaya cakap awak lagi. Semudah tu korang terpedaya, Ha? Terpedaya apa? Terang-terang lelaki dalam gambar tu adalah suami saya. Ayah kepada anak-anak ni. Tak apalah. Saya dah tak tahu macam mana nak buatkan awak dengan anak-anak percaya pada saya. Tapi saya tahu awak dan anak-anak cukup kenal dengan saya, kan? Rupanya saya tak kenal suami saya sebenarnya. Baru hari ini saya kenal. Baru saya tahu siapa best actor yang bernama Bakri Zain. Ada harap tak ada siapa yang kenal siapa bapa Adam sebelum ni. Selama ni saya berbangga dengan Abah. Sekarang ni saya menyesal berbapakan Abah. Kenapa Abah ambil gambar macam tu? Abah tak kesian ke? Kawan-kawan adik kan kau punya adik. Tak malu ke? Sampai dia. Ya, Abah tak buat dia. Abah tak malu ke? Abah tak buat. Kali ni Abah minta semua orang percaya dengan Abah. Abah merayu kali ni. Percayalah sekarang. Dah terlambat dah, Bakri. Beribu kali orang buat baik. Sekali pun susah untuk orang ingat. Tapi sekali orang buat jahat. Sampai mati orang kenal. Saya dah tak sanggup nak teruskan kehidupan dengan kenangan-kenangan awak yang awak tinggalkan sampai mati. Saya... Tak payah nak panggil saya sayang lagi. Jijik saya dengar. Kalau awak betul-betul sayang kat saya dengan anak-anak semua, awak takkan buat semua ni. Awak takkan hianat kami semua. Ha? Dengan perangai buruk awak tu. Pergi pack barang kita keluar daripada rumah ni. Tak. Jangan sentuh saya. Awak tak payah keluar. Awak dengan anak tak salah. Biar saya yang keluar. Saya tak halau. Saya nak pergi tapi awak yang pilih untuk keluar. Jadi, silakan. Abah, jangan pergi.
Abang jangan pergi, Abang. Abang jangan pergi. Abang jangan pergi. Tolonglah. Abang tak tinggalkan dia, Abang. Ibu, tolong Ibu. Adik dengar sini. Kalau adik sayangkan Abah, adik pergi masuk. Jaga Ibu. Tapi Abang tak boleh. Abang tak boleh sayang adikku. Abang tak sayang adikku. Abang jangan pergi, Abang. Ku pejamkan mata dan ku biarkan semua berlalu. Langkah kaki berbicara di bumi nyata sandiwara. Rasa kecewa menghentikan pikiranku. Hujan takkan berhenti selagi jiwaku rapuh dan masih tetap di sini. Buanglah semua rasa keresahan dalam diri, terbang tinggi air mata. Allahu Akbar. Gua tak kisahlah kalau lu nak tinggalkan gua. Sebab perempuan macam lu ni, gua boleh kutip kat tepi jalan. Macam gua kutip bawang, lu tahu tak? Ha? Ish, biadab. Kat. Sekejap, tadi rehearsal macam mana? Aku rasa dah banyak kali rehearsal ni. Sorry. Lalu je. Tak apa betul apa? Sorry. I tak sengaja. Okey, tak sengaja. Macam mana kalau aku tak sengaja sama kau? Kau nak tak? Sikit-sikit sama macam bagus sangat. Habis kau bagus ke? Macam mana tadi? Okey. Nampak real kena lempang? Mod. Bolehlah, dia tak ada. Macam ni. Macam tu je. Macam tak ikhlas je. Andai saja ini tak terjadi, mungkin aku masih bersamamu. Jalani hari kita akan bahagia, mungkin untuk selamanya. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Sebab Ibu kenal Abah kan? Ibu tahu yang Abah tak akan tekan Mak buat semua tu kan? Kakak tak percaya. Dah jelas dan terbukti Kakak. Apa lagi yang mampu kita buat untuk menolak semua ni? Yang tinggal sekarang ni hanyalah kasih sayang kita pada Abah. Dan kasih sayang itulah yang membuatkan kita masih was-was. Ustazah kakak sendiri Ibu ada cakap dalam
dunia akhir zaman ni akan berlakunya 3 fitnah. Fitnah Al-Ahlas, Fitnah Al-Sarah dengan Fitnah Al-Duhaimah. Dan apa yang Abah tengah bergelut sekarang ni adalah Fitnah Al-Duhaimah. Kekacauannya sangat susah untuk kita bezakan kebenarannya. Kak harap sangat Ibu masih boleh ingat apa yang Abah buat untuk kita selama ni. Jangan disebabkan satu perkara yang kita sendiri tak tahu kebenarannya, tapi kita masih nak membenci Abah. Kak minta sangat. Kali ni je, Bu. Ibu buka hati. Bagi peluang dekat Abah. Percayakan Abah. Kali ni je. Peluang takkan hapuskan malu dengan maruah kita yang dah tercemar, Kakak. Abah dah hancurkan semuanya. Habis. Tak tinggal apa. Ibu tak boleh maafkan Abah. Percaya padaku, tak akan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja sedia ku mendengar. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada untukmu. Air mata Bang. Bang, jomlah kita balik. Bakri Zain. Ya ke? Hai bro. Dah nak taubat dah ke? Taubat ke? Tahu buat. Kan? Taubat buat balik. Taubat buat balik. Itulah kerja dia habis sudah. Tak ada macam ni lah bro. Apa kata kau panggil reporter, ambil gambar kau yang tengah beli Al-Quran ni. Mesti keluar dekat front page artikel kau. Bakri Zain dah jumpa pintu taubat. Aduh. Hai. Biasa abang, artis kan?
Bro, Bakri. Lu ada dalam ke? Kasih buka pintu. Bakri. Ayah. Gua ingat lu sudah mati oh. Apa salah dalam bilik tak ada keluar? Tak mau makan kah? Saya tak lari punya lah. Lu mau lari tak ada hal. Tapi lu jangan bunuh diri dalam bilik kau. Masuk neraka kau. Abah kat mana kakak nak jumpa? Weh! Aku dapat top 5! Ini dengan siapa lagi? Syarul Rizwan, Syukri Yahya. Okey. Swan Kombos. Riz Amin. Boleh. Boleh. Ni boleh makan dia orang semua ni. Wih, ya Allah. Jap, nama pelakon tu mana? Wih. Satu pun tak sangkut. Ya, betul. Tak apalah. Lagipun sebelum ni dia dah banyak menang dah pun. Relax lah sekarang ni, bagilah peluang kat kita orang ni, orang muda. Sekarang ni Pakcik Bakri boleh relax jap, lepak. Settlekan dulu masalah skandal Cik Bakri ya. Assalamualaikum. Abah tak boleh hidup macam ni. Abah rindu anak-anak Abah. Abah boleh mati kalau macam ni. Abah rindu kat ibu. Tolonglah jangan buat Abah macam ni. Kakak tolong percaya Abah, Abah tak buat lah. Kakak percaya. Kakak tahu Abah tak buat semua tu. Hidup Abah kosong. Semua ni hilang sekelip mata kan. Dulu orang puja Abah. Orang puji. Orang sanjung. Sekarang orang benci Abah. Orang benci Abah. Semua hilang dalam sekelip mata je. Kalau Tuhan bagi Abah pilihan, dia mati. Astagfirullahaladzim. Apa cakap macam tu? Ha? Jangan cakap macam tu. Abah ada kakak kan? Abah ada anak-anak Abah. Abah ada ibu. Abah dah tak ada siapa-siapa dah. Semua dah benci dengan Abah. Semua dah buang Abah. Diorang tak benci Abah pun. Abang bagi memang masa. Susah diorang nak terima fitnah sebesar ni. Tiba-tiba semua hilang dalam hidup Abah. Abah ada satu. Abah ada Allah. Di
tolong Abah. Dia yang bagi dugaan, dia juga yang akan tolong selesaikan semua masalah Abah. Minta dekat dia untuk bagi kebenaran, tunjukkan kebenaran tu. Takkan bahagia mungkin untuk Kesana sini. Yeah. Oh. Dah. Okey, happy nyanyi lah. Tak payah. Aku nak ada benda nak cerita dengan kau ni. Kau duduk. Okey. Tak nyanyi lagi. Sabar. Mimi, kali ni aku betul-betul tak kisah. Apa cara sekalipun kau nak buat, kau buat je. Janji MVP tahun ni, aku nak menang. Confirm aku buat. Sekarang aku nak nyanyi. Abah ingat tau, jangan buat benda yang bukan-bukan. Lepas tu istighfar selalu. Banyakkan berdoa. InsyaAllah hati ibu akan lembut. Nanti kakak datang jumpa abah lagi kan? Mestilah. Abah kan abah kakak dunia dan akhirat. Kakak tengok adik-adik. Jaga ibu. Kakak, abah nak cakap ni. Tolong percayakan abah. Abah tak buat semua tu. Ya. Kakak percaya apa yang abah cakap. Kakak pergi dulu. Ambil belanja sikit. Kakak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andai saja ini tak terjadi, mungkin aku masih bersamamu. Jalani hari takkan bahagia, mungkin untuk air mata. Apa kata kalau kita cari orang yang lebih pakar? Tak payahlah kakak, nanti kan lagi kecoh. Lagipun buat apa kita nak bagi peluang dekat reporter untuk tulis semua tu? Ibu tak suka dunia selebriti ni. Ya Allah, Ibu. Kakak bukan suruh Ibu jadi selebriti. Kakak kalau boleh nak, kita usaha untuk selamatkan maruah Abah. Dah terlambat, Kak. Usaha macam mana pun, nama Abah dah tercemar. Nama kita sekali terjebak tau. Kakak tak payahlah nak jadi hero. Biar Abah selesaikan sendiri. Lagipun dia yang cari pasal kan. Ni lagi satu Ibu nak pesan. Ibu tak nak anak-anak Ibu pergi jumpa dengan Abah. Ibu tak izinkan. Hai bro. Dah nak taubat dah ke? Taubat ke? Taubat. Gambar tu memang gambar maksiat kau. Ngaku je lah, Bakri. Hidup kau akan terkutuk seumur hidup. Dasar lelaki tak guna. Hidup kau tu dah hancur. Tak ada siapa boleh terima kau. Kubur kau pun belum tentu lagi boleh terima kau, lelaki Zainal. Saya dah tak sanggup nak teruskan kehidupan dengan kenangan-kenangan awak yang awak tinggalkan sampai mati. Ada Allah yang akan tolong Abah. Dia yang bagi dugaan, dia juga yang akan tolong
selesaikan semua masalah Abah. Minta dekat dia untuk bagi kebenaran, tunjukkan kebenaran tu. Jalani hari, kita akan bahagia, mungkin untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana maruah abang? Malik. Selama ni saya berbangga dengan Abah. Sekarang ni saya menyesal membapakkan Abah. Malik. Kenapa Abah ambil gambar macam tu? Abah tak kesian ke? Allah. Kau munafik, Bakri Zain! Munafik! Allah. Ampunilah aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong ya Allah. Daniel, you tak rasa tercabar ke dengan pelakon-pelakon lain yang sama batch dengan you? Okey, macam ni Cik Daniel. Okey, Cik Daniel pun tahu anugerah ni adalah anugerah peminat. Jadi diorang yang akan vote you. Sekarang ni you sure ke yang fan club you tu boleh pastikan yang you menang? Saya bukan sure sebenarnya. Tapi kalau tengok pada fan club, memang saya tengok dia orang lumus untuk pastikan saya menang. Tapi okey, macam ni, pada saya anugerah ni dia bonus je. Sebab saya berlakon dalam industri bukan sebab nak kejar populariti ataupun nak anugerah. Saya buat berlakon ni memang saya nak fokus, saya nak sampaikan naskah tu dengan baik, nak menghayati setiap watak yang saya dapat. Jadi kalau menang, itu pada saya kira bonus dan saya bersyukur. Terima kasih Cik Daniel. Alright, sama-sama. Thank you. Okay. Jangan lupa tolong undi juga. Share lah nanti. Thank you, bang. Ayo, apa salah di mata Bakri? Lu mau pergi mana? Lu tak kuat, lu tak boleh jalan. Panggil tu reporter sekarang interview sama saya. Lu mana boleh jalan, Bakri? Interview sama saya. Panggil reporter interview sama saya. Ya Allah, Abah! Cepat. Saya boleh. Terima kasih. Abah, ya Allah! Putri. Kalau Abah jumpa dengan reporter, Abah nak buat visi. Abah nak bagi tahu dengan dia orang. Yang tu bukan Abah. Abah tak tahu. Benda kutuk-kutuk tu. Kakak percaya, Abah. Kakak percaya sangat dengan Abah. Tapi Abah kena kuat. Abah tak boleh macam ni. Abah tak kuat. Abah kuat. Abah tak kuat. Tolong bagi tahu dengan dia orang itu bukan Abah. Bagi tahu dengan ibu. Bagi tahu dengan adik-adik. Jangan benci Abah. Ya. Kakak bagi tahu dia. Kakak janji kakak bagi tahu orang. Abah, ya Allah, Abah cakap macam ni. Abah dengar sini. Abah kuat sangat. Abah ada kakak kan? Abah ada kakak. Abah jangan risau, kakak ada. Abah boleh lawan semua ni. Percaya cakap kakak. Abah kuat. Abah ada kakak kan? Aku putuskan kamu, menyesal. Aku benci kamu. Memang salahku yang tak bisa mengerti kamu. Selalu saja membuatmu menangis. Maafkan aku, kini ku sadari bahwa kaulah cinta sejati. Menyesal, aku putuskan kamu.
Assalamualaikum. Abah, ni kakak. Abah. Abah dengar tak? Okey. You nampak Abah I tak? Tak ada nampak. You ada spare card? Ada. Tolong ambilkan. Terima kasih. Abah. Jangan macam ni, Abah. Thank you. Abah. Abah bangun. Sedap. Tapi tak boleh lawan masakan ibu. Abah rindu masakan ibu. Ibu kan, kalau dia masak untuk Abah, dia tahu Abah suka asam pedas. Mesti dia letak ikan terbuk. Dia tahu Abah suka sangat. Nanti kakak suruh ibu masakkan untuk Abah. Ibu takkan masak untuk Abah dah. Ibu dah benci Abah. Siapa kata ibu benci Abah? Ibu sayang Abah. Tahu tak kenapa kakak tengok setiap hari dia termenung. Lepas Abah pergi lagilah termenung sorang-sorang. Dia rindu. Ibu dah maafkan Abah? Mestilah dah. Ya Allah, Abah dah pukul 2. Kakak dah minta maaf sangat-sangat. Kakak kena pergi college. Dah lambat. Nanti lambat. Tak apa, Abah makan. Boleh? Ni, ingat pesan kakak. Jangan sedih-sedih lagi. Lepas habis kelas, kakak janji kakak datang bawa asam pedas ikan terubuk ibu. Kita makan sama-sama. Abah tunggu. Kakak pergi dulu. Sayang Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Air mata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sayang kakak tak? Mestilah sayang. Anak ibu kan? Okay, kalau ibu sayang, kakak nak minta ibu masakkan asam pedas ikan terubuk, boleh? Ibu? Ya sayang. Tak ada.
kakak tiba-tiba rasa macam nak sangat makan asam pedas ikan terubuk. Boleh Boleh sayang. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak bila pula kakak pandai makan pedas? Sebelum ni tak pernah suka pun asam pedas. Pelik tu budak ni. Abang yang suka asam pedas Ira. Abah, bangun. Ni kakak bawa asam pedas ikan terubuk untuk Abah. Dah janji kan tadi nak makan sama-sama? Tahu tak, kelakar tau. Kakak call ibu, kakak cakap ibu nak sangat makan. Tapi ibu tak tahu pun sebenarnya nak jumpa Abah. Abah? Hei, bangunlah. Kata nak makan sama-sama. Abah? 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 Papa? Aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Memang salahku yang tak bisa mengerti kamu, selalu saja membuatmu menangis. Maafkan aku, kini ku sadari bahwa kaulah cinta sejati. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Ternyata kau tiada dua, ternyata aku masih cinta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Saya telah dengar semuanya Aidil. Saya sangat sedih kerana apa yang berlaku ini merupakan satu pengajaran lah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berpesan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 agar kita berhati-hati dengan pengkhabaran yang tidak sahih. Dan kita juga diminta untuk buat pengesahan dulu sebelum percaya. Betul. Ini bukan apa. Saya khawatir kita termasuk dalam golongan orang yang menyebarkan fitnah. Ingat, Nabi SAW berpesan, orang yang menyebarkan fitnah di akhirat akan tergolong dalam golongan muflis pahala dan kaya dosa atas kezaliman terhadap orang lain, khususnya fitnah. Betul. Tak kiralah fitnah itu menerusi laman sosial ke atau sebagainya. Selagi ia tidak benar, tidak sahih, maka kita akan tanggung dosa disebabkan wakaf dosa mereka dengan fitnah orang ketika di dunia dulu. Na'udzubillah. Tiba. Rezeki tu ambil je lah. Aku ni artis baru. Artis baru kena mengalah dengan artis veteran macam kau. Ya, Abang. Dah boleh rasa habis dulu yatin. Dan ni ke? Okey. Bro. Okey eh? Tengok frame tak? Weh. Bro. Bro. Kau kira ni? Weh. Ya? Bagi tahu dia sengaja. Tak. Aku tak sengaja lah. Aku ni Jimmy. So kau tengok aku. Kenapa ni? Aku salah kau semua tengok aku. Aku salah ke? Aku tak buat apa-apa lah. Ini ya. Aku ni. Ya. Kakak tahu, bila arwah abah cakap bohong, bila arwah abah cakap betul. Kalau ibu tak percaya dengan arwah abah, ibu ingat roh dia akan tenang ke? Takkan sampai sekarang kita masih nak muskil dengan dia? Tak tenang, Bu. Tak tenang. Ibu tak kesian ke? Cukuplah kakak seorang je nampak arwah abah tu terseksa. Benda akak cakap ni? Terang-terang bukti dah ada. Kawan Adam kat sekolah tu cakap gambar tu real, bukan superimpose. Kenapa akak nak tegakkan benda basah lagi ni? Macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu gambar tu adalah bukti yang sahih? Dah terlambat dah kau untuk bukti-bukti sahih ni. Arwah abah dah tak ada. Biarlah. Biar orang luar semua percaya. Tapi takkanlah kau sebagai anak abah dengan ibu, isteri abah, masih nak hukum arwah abah sampai macam ni. Sampai sekarang ni. Ibu tahu kan, gambar tu sekarang dah jadi sebahagian daripada wakaf dosa. Takkan kita semua masih nak bersumbahan dengan wakaf dosa tu, Bu? Betul.
sebahagian dari penyumbang wakaf dosa. Kak, saya minta maaf, Kak. Arwah tak salah, Kak. Saya yang salah. Saya yang suruh orang edit gambar tu. Dia tak salah langsung, Kak. Saya yang salah. Saya minta maaf, Kak. Saya minta maaf, Kak. Kak, 5 tahun saya dalam industri ni, Kak. 5 tahun saya cuba bina nama saya, tapi seorang pun tak pandang saya, Kak. Bagus macam mana pun saya berlakon. Tetap Bakri yang terbaik. Bakri yang paling hebat. Sampai saya berdiri sebelah dia, saya dilada macam tunggul, Kak. Tapi saya tak marah, Kak. Saya marah, Kak. Saya dendam dengan dia, Kak. Sebab tu saya buat benda ni semua. Tapi lain yang saya fikir, lain jadi, Kak. Saya tak nak tanggung dosa ni, Kak. Saya tak tenang, Kak. Mana saya pergi, saya tetap nampak dia, Kak. Pergi mana-mana pun nampak muka dia. Pergi saya nampak muka dia. Balik rumah nampak muka dia. Suara dia kat telinga saya, Kak. Saya tak boleh terima benda ni. Saya minta ampun, Kak. Saya minta maaf. Saya minta ampun. Maafkan saya. Kamu jangan. Maafkan saya, Kak. Kena jangan. Kau tinggal sini baik-baik. Sekali lagi. Aib abang aku tak terhapus. Kau tanggung dosa dia sampai mati. Aku tak kisah kau keluar. Sebab mati aku jangan maafkan kau. Kau keluar. Jangan maafkan saya, Kak. Kau keluar. Kau keluar. Andai saja ini tak terjadi, mungkin aku masih bersamamu. Jalani hari takkan bahagia, mungkin untuk selamanya. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Memang salahku yang tak bisa mengerti kamu, selalu saja membuatmu menangis. Maafkan aku, kini ku sadari bahwa kaulah cinta sejati. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal. Jika marah aku kan mati. Tapi tak boleh. Kau tak boleh marah aku. Aku tak sengaja. Lagipun bukan aku yang bunuh kau, Bakri. Aku buat benda lain, bukan aku bunuh kau. Tak bolehlah cakap macam tu. Tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Memang tak boleh. Aku tak bunuh kau. Kan kau yang bunuh kau. Ha? Diam je lah. Suruh diam je lah.